Operasi na. Boys na na. Alhamdulillah, baru lepas Zuhur. Nanti datang balik, saya doakan untuk umat ya. Saya doakan. नाम दसिया सब तो बड़ा मदरसा होना देश Allah, cepat tumpah. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada. Belanja gambar depan payung gambar depan. InsyaAllah saya akan doakan nanti petang sikit saya masuk balik maghrib
InsyaAllah akan saya doakan untuk sahabat-sahabat semua agar dapat jejak ke sini. InsyaAllah. Baguslah tu. Baguslah tu dapat panggilan, dapat jemputan daripada Allah. Bulan 11 pun okey. InsyaAllah boleh tu. Dengan izinnya boleh. Nampak panas tapi dia punya nampak rasa sejuk sikit lah sebab dia ada angin sejuk. Nampak tu bendera tu. Bendera atas bangunan tu dia punya angin macam mana. Agak berkabut sikit. Nak pergi melawat ziarah makam Nabi Muhammad tak sempat tadi sebab dia kena pakai apps. Masuk nak apply dah penuh. Dah cuba lagi dapat tanggalan tu. InsyaAllah InsyaAllah akan saya doakan. Don't worry, tanggang masuk maghrib akan saya doakan. InsyaAllah. فاهمة بس هو المسجد اهو. Lah dah habis dah air. Belakang, dalam. Belakang. Dia ada tapi tak boleh. Dia tak sesuai. Dia kata better malam. Mana? Siang memang susah. Ya. Lagi-lagi satu. Di tengah malam lah. Tengah malam boleh dapat lah melawat. Apa dia? Mana? Peti 12 Tengah tunggu ni. Tunggu ke Inah lagi. Dia Ina. Tunggu sini. Komen merah bawah. Tekan. Tekan ni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa kirim ke Asma Klinik? Waalaikumsalam. Klinik Satu Malaysia. Kak Asma Klinik Satu Malaysia. Kirim salam Kak Asma Klinik Satu Malaysia. Kenal ni? Mana ada showcase. Kirim salam Kak Asma Klinik Satu Malaysia. Kat mana? Kat sini? Klinik Satu Malaysia kat sini ke?
Mana Madinah mana ada ni klinik Ah, Atul Malaysia. Itulah. Macam mana nak pergi dalamnya? जिस साइड से धूप होगा ना काम Madinah je. उधर से छतरियाँ बंद हो जाएगी जिस साइड से धूप आएगी, उस साइड से Dah cukup korang baru gerak keluar. Tu museum tu. Tu. Ha. Jadi kalau apa ni? Sini. Mana je dengan mak lah. Tiba-tiba dah ni masuk terus lah. Pengalaman. Tu aja tu. Itu lah dah. Itu tu. Itu lah dah. Ni ada. Pintu masuk ke Raudah. Waalaikumsalam. Siapa ni Lux. Oh, Lux. Living Honey. Waalaikumsalam. Oh, ni dah berapa lama dulu ni. Dia nak keluar lagi ke apa? Main hanya ke? Tak boleh keluar? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Ada. बार बार Eh. Boleh. Oi, untuk semua rakyat ya. InsyaAllah boleh. Rakyat tu besar tu. InsyaAllah. Saya doakan seluruh umat Islam, saudara-saudara Islam dah dapat sampai ke sini, insyaAllah.
Daripada ujung bisa ni lagi bukan. Itu masih ni. Apa nama dia? Masih kita boleh tengok nanti sekejap. Okay, kita share, kita belanja gambar depan lah. Belanja. Kita tipu dekat dia tak kita tak. Kali begitu. Dia tiga tak boleh tu. Sekejap, tak nampak. Sekejap, kena buka. Kena pakai spek, tak nampak. Tak nampak mesej. Sekejap ya. Satu ni. Okey. Dia tutup ah. Amin, terima kasih. Mazli Muhammad Ibrahim, terima kasih. Terima kasih Allah. Nak minta tolong apa tu? Hakim nak minta tolong apa tu? Cik sebut. Nak cari hotel. Kita orang pun pergi ni DIY. Kita orang surf internet, cari sendiri. Kita buat DIY ni. InsyaAllah saya boleh dapatkan, boleh bagi kontak-kontak hotel atau apartmen yang harga ramah lah, boleh terima lah harganya. InsyaAllah boleh petang gerang saya maghrib, saya doakan untuk Mazli, InsyaAllah. Ya, tahu bulat. Kita sebutlah nama penuh. Apa khabar bulat? Kat mana sekarang bulat?
Okey. Sini 316 365 kat ujung sana. Kat ujung sana 365. Sama-sama Mazli aka Bulat, sama-sama. Oh. Apa nama hotelnya? Apa nama hotelnya? Mana? Hotel mana? Tak ada ni. Okey, 365 sana. Keliling ni semua dah. Tu semua hotel. Tapi pintu masuk dekat sana 365. Untunglah first staff. Untunglah macam tu. Alhamdulillah. Hari kalau dah kerja dekat sini, hari Sabtu Ahad ke bolehlah off pergi ke Mekah buat umrah. Untung lah macam ni. Tiap-tiap minggu boleh buat umrah, untung lah macam ni. First April. Oh, 1 April. Memang sikit lagi pun kita akan keluar melalui pintu 365 juga. InsyaAllah saya snapkan gambar hotel tu. InsyaAllah Ain nak lebih mustajab. Lepas maghrib nanti saya akan datang masuk balik sini. Lepas solat akan saya doakan, InsyaAllah. Kubah hijau Kubah hijau. Kubah. Oh, sebelah sana lah. Nanti kita orang keluar, nanti kita orang ambil gambar. Mana? Dah hilang. Kita nak keluar dekat 365 lagi kan? Kita masuk kat situ tadi. Tu KNR tu. Tiba-tiba hilang. Itulah. Dia orang ramai-ramai je ni. Mata tak boleh leka. Tak boleh tengok handphone lama sangat. Tak tahu saudara mara ke kawan ke dah hilang. Tengoklah kat mana. Ya. Sejuk macam semalam kita orang naik transport datang sini pukul 3 lebih. Dia punya suhu dalam 22 Celsius. Tapi bila malam dia lagi sejuk. Mungkin dia drop, dia turun lagi ke 19 atau 18. Kalau pakai jubah memang geletar sejuk. Syah. Rindu pintu 326. InsyaAllah nanti kau dapat, nanti keluar kat situ saya snapkan gambar pintu tu. Jadi semangat untuk datang balik. Untuk datang ke sini balik insyaAllah.
Tak berapa sejuk. Siapa suggest? Sekarang dia bukan musim hujan, tapi dia still sejuk lagi. Oi, besar. Memang besar. Ema ada belakang. Mana tu? Dia tak. InsyaAllah ada lagi tu peluang tu. Siapa tu Kak Nita ya. InsyaAllah niat dah ada. Alhamdulillah sihat. Cuma hari ni baru start batuk-batuk sikit lah. Waalaikumsalam ya Haji. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saifullah Al-Hadi. Sekarang tak berapa sejuk. Sekarang 22-23 Celsius. Sadia Ridwan. InsyaAllah petang saya pergi maghrib, saya doakan katil Butterfinger. Panas tak panas, dia matahari cerah tapi sejuk. Nak ikat dah. Okay, salam dan Kak Emma, Kak ini, Kak Ina. Siapa ni? Siapa ni ya? InsyaAllah boleh. Akan saya sampaikan. Emma ada. Ini tak ada. Kak Ina ada. Satu ke depan. Oh. Ni. Mana ibu awak? Ya, boleh kata musim panas, tapi dia punya panas masih sejuk. Belum betul-betul masuk ke musim yang panas betul. 46 panas tu. Panas, tapi itulah dugaan dia. Tu Emma. Mana pintu? Ni 328. Oh, sana 326. Okey, baru teringat. Apa nama hotel yang siapa ni tadi? Hotel apa dia? Hotel apa dia? Nak check balik. Hotel apa Mana tadi? Alamak. Sekejap tengah cari nama hotel. Hotel apa tadi? Oh, Four Seasons.
1326 sana Four Seasons. Okay, tak apa. Saya pergi cek kedai makan dulu ya, Hakim. Nanti dah jumpa, nanti saya snapkan gambar Four Seasons dulu. Daus Andalas Siapa Daus? Kawan Emma Daus? Mana Emma? Tu ada depan. Depan. Emma. Kawan kau ya? Siapa? Daus Andalas siapa ni? Hai salam. Daus. Sekejap. Terima. Hai Daus. Ui. Kita salam kan? Cerak. Oh, salam. Mari sini datang kat aku. Rindu kawan lama. Yalah Haji. Yalah. Haji. Dah sendiri Yalah kot. Andalas. Kita dah sendiri. Daus. Apa kita masuk kelas aku? Oh iya ke? Dia masuk live dia orang ni. Live aku tak pernah masuk. Biadab. Dah gerak balik ke sampai. Allah. Sampai KLIA dah. Banyaknya mesej. Sekejap ya, kena buka satu-satu ni. Nak menjawab satu-satu. Cik Merah. InsyaAllah petang ni saya masuk balik dalam untuk maghrib. Dan cadangnya malam ni nak ziarah makam Nabi Muhammad. Saya rasa kat situ lagi lebih afdal sikit lah untuk doa. InsyaAllah akan saya doakan. Allahu Akbar. Tidurkan. Saya doakan suami puan akan pulih seperti sedia kala. InsyaAllah saya doakan dalam Raudah, dalam Masjid Nabawi. Saya doakan. Ya betul, Fish saya kat Madinah ni. Baru semalam sampai. Sebelum tu dah 4 hari dekat Mekah. So petang semalam sampai Madinah, ni hari kedua. Siti Hadijah, doakan boleh doakan, tapi nak tahu juga nama pasangannya. Ada nama pasangan, boleh doakan sekali nama. Mesej saya bagi nama pihak lelaki dengan nama awak sekali. Sekarang pukul 1.46, baru lepas Zuhur. Sekejap saya belanja gambar luar. Tengah ramai ni. Satu 1.46 sekarang. InsyaAllah Salma, rindu pada pintu tu insyaAllah akan sampai juga. Lagi sekali insyaAllah. Saya kena baca satu-satu. Maaf ya, slow sikit. Tengah berjalan nak kejar orang depan lagi. Subhanallah. 50 lebih ni, satu-satu mesej nak kena baca ni. Hotel Darnaim baru tadi nampak.
Hotel Darna ini. Kalau Syah awak tolak wheelchair mak awak masuk masjid, awak tak tahu dia pahala tu berapa banyak, berapa besar pahala dia. Alhamdulillah Nurul dapat juga ejak ke sini ya. Semoga perjalanan untuk sampai ke sini dengan selamat, insya-Allah. Sarina nasib belum. Sekarang baru pukul 1.48, baru lepas Zuhur. Ya, Salma Fuad. Ya betul. Semoga kita semua umat Islam di dunia, semoga semuanya dapat datang ke sini, insya-Allah. Boleh Cik Merah, insya-Allah. Boleh DM saya nama suami yang sakit asma tu. Saya boleh sebutkan namanya sekali, insya-Allah. Mia, insya-Allah Mia. Saya doakan. Waalaikumsalam. Siapa ni Tak ada gambar, saya tak tahu siapa. Waalaikumsalam. Muhammad Al-Hakimi. InsyaAllah saya akan sampaikan, sebab saya pun tak dapat masuk tadi. Saya tak dapat ziarah. Pukul 12 malam ni saya akan masuk. Saya akan masuk untuk ziarah dan saya akan doakan, insyaAllah. Saya nak minta doa boleh? Ya, silakan. Saya sampaikan saja, insyaAllah. Ita. Ya, saya dekat Madinah Ita. Baru petang semalam sampai. Sana. Mia minta tolong kau boleh DM saya, sebab saya takut nanti saya tak dapat nak scroll cari balik nama tu. Sebab dalam video, bila dah save video nanti dia tak keluar dah. Perbualan-perbualan dalam ni tak keluar dah. Jadi minta DM saya nama husband tu. Saya takut lupa je. Alhamdulillah seronok, memang seronok sini. Hawa, tolong direct message saya Hawa nama, sebab saya takut nanti lepas ni tak jumpa, perbualan ni dah tak ada dah. Direct message saya nama, insyaAllah akan saya doakan. Siapa? Rohayu. Waalaikumsalam. Tapi saya bukan ustaz. Saya belum sampai level ustaz. Saya pun jahil lagi ni. Waalaikumsalam. Kita, insyaAllah saya boleh doakan, tapi
boleh direct message saya nama penuh Puan lepas end live ni. Memang dia tak ada keluar dah nama-nama perbualan ni, jadi DM saya nama Zah. Ya, Kak Madinah Zah. Dina, salam. Waalaikumsalam. Kak Su, rindu rindu tu maknanya esok lusa akan datang, Allah akan jemput lagi tu Kak Su. Allah akan jemput lagi, InsyaAllah. Makanan dari Indonesia. Malaysia. Laluan gate 325 ya. Ina, cuaca panas tapi sejuk. Tapi sejuk. Panas tapi sejuk. So lihat, tak panas. Tak berapa panas. Rasa dalam 20 lebih. Rasa 25 Celsius je. Ada comel. Tak, Mia, awak masuk ke profile saya, masuk ke message. Masuk message bagi tahu. Mana yang dah DM tu akan saya buka ni. Sebelum saya malam ni lah saya buka. Akan saya doakan, insyaAllah. Husnera, saya minta kalau boleh mesej saya nama penuh tu balik, sebab saya takut nanti dah end live ni siap-siap nak order makanan jap. Order. Dan saya Oh, ini nasi sap. mahal. Nasi okay. Nasi goreng ayam. Nasi goreng ayam? Duduk je. Duduk. Ada sini. Kalau bisa. Dua table. Mak duduk dalam sikit. Duduk dalam. Kat sini bos tak batuk. Kat Makkah tak batuk. Allah Akbar. Lagi saya nak kasih saya punya. Allah. Kak Su, saya bukan ustaz. Saya pun jahil lagi. Tapi dalam mesej saya nama dan saya doakan malam ni kita ziarah ziarah makam Nabi Muhammad. Ayam apa? Ayam bahagian. Bagian kepak tu. Apa? Lagi 3 lagi. Okay, baru nak makan tengah hari. Apa lagi? Ayam kepak.
Kita dah ambil dah minta tadi. Aisyah. Konsen lagi pusing. Lagi tiga. Dah lah Taiwan Hotel. Mak mau dia apa? Mak nak apa? Nasi goreng. Apa-apa lah, jangan keras. Nasi goreng Cina. Boleh. Memang. Nasi ayam mana? Tan. Waalaikumsalam Tan. Nasi ayam mana? Di Indonesia. Ni Indonesia. Indonesia. Kedai Indonesia. Kedai Indonesia. Itulah tu kena cari. Mineral water. Mineral water. 159. Ini kedai makan Indonesia, orang Indonesia. Okey, Rohayu, nanti saya akan buka. Terima kasih, saya akan buka. Kan bagi 3 orang. 4. Sana dia di sana. Sini, di sana sana. Kita. Tak dia di sana. Sini. Dia tak nak langgan ini. Oi, ai. Sampai sini pun batuk. Mekah tak ada. Buat buka tu dah ni lah. Ha? Ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Pejam mata je. Tak, tema tu tak mahal dia tu. 159. Waalaikumsalam. Dah sampai dah. Semalam tolaknya. Semalam petang dah sampai. Ini hari kedua. Hari kedua. Aduh. 160. 162. Batuk apa? 160. Batuk. Tak ada nombor ni. Pak Imam kat dia nak set nasi goreng. Semua cedok dalam. Dulu punya style dekat selatan dulu ada kedai yang macam tu, dia dah buat nasi goreng terus. Cedok panas kan? Dah siap. Dah ramai orang. Ramai. Ha. Oh, ubat. 9%. Ubat dia tak ada. Nak kena beli ubat batuk. Tak, kalau Mekah lagi panas tapi tak adalah batuk. Sini sejuk. Ini kering. Ini kering. Berapa ni? Bibir tak kering, okey. Dalam badan. 161. Islam. 162.
162. Apa begini? Makan. Hotel. Yelah, what do you expect? Yeah. Tapi ada je nanti Pakistan dekat Pakistan yang buat saya dah ni saya buat masak. Murah tu baju sikit. Apa tadi? Itulah kalau tu banyak kan. Kita nak balik je datang. Ada nampak hotel Four Seasons nak tengok. Kita nak pergi. Ada. Ini ada geprek. Bagus. Minum water. Kan campur kita dia makan sikit. Jalan. Bawa ada. Bawa ada. Dari apa? Geprek. Mana ada? Banyak ada banyak kedai di jalan. Kedai lah, jalan lah. Tapi nak nampak sebab tengok itu banyak kedai. Tadi kan kita solat, saya dah bawa masa apa ke depan. Dapat staff yang kedua. Saya masuk waktu dapat anjak depan. Wah, dia orang duduk bukan tumbang. Dia orang tu group ni daripada Indonesia sebab 6 orang makan. Okay, 7 orang. Ada. Dia pandai dia punya maki dia kedai atas spot dia. Jadi, tapi itu bukan apa tu dia. Hotel apa yang Dalah Taibah. Dalah Taibah Hotel kat belakang. Dalah Taibah. Seafood, nasi goreng seafood. Nasi kambing. Nasi aku 162. Daripada tadi 161. Nak ni tak nak ni. 161 ada tu dagang. Ni apa ni? 161 ada bawah. Geprek. Orang tak bagi tahu tu. Geprek. Tak punya. Risit ni apa? Risit ni apa? Ayam Ini ayam ni. Tak, dia hantar tak bagi tahu. Okey, jangan marah tu. Tadi ni ayam. Ada kambing awak? Nasi goreng ayam.
Dia makan kambing. Aku kambing. Ini adik. Aku bukit tembur banyak banget. Cakap ini apa? Ini apa juga? Ini apa? Nasi goreng kambing. Ada kambing, ada ayam. Ayam itu ayam. Ini dia dua ayam. Nasi goreng ayam. Okey, mana tu? Ini ayam, ini ayam. Ayam. Satu. Ayam ni ayam. Okey. Besok kan? Sini kak, sini kak. Memang sini dah Allah janjikan tempat yang kata barakah sebab orang nyari situ jasa. Goreng ayam beras dia mahal ni. Basmati. Ini sama. Kicap je. Ini memang pakai beras tu. Sebab Ahmad tu makan beras ni. Ada ke air batu? Tak ada ke? Mana jumpa air batu? Susah nak jumpa air batu. Ini Kat Mekah ke kat sini susah nak jumpa. Diorang minum air yang sejuk. Air batu tak ada. Air sejuk yes. Sejuk pun sejuk biasa. Tak nak makan ni, Mak. Mana nak makan nama dia? Geprek. 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 Alhamdulillah. Dekat je. Turun makan kat sini. Dalam kau. Yelah. Ni ada. Ini apa? Ini apa? Goreng kambing. Tahu. Ya. Ada kambing ke? Ada. Saya asal Perak, Pulau Gangsar. Tapi menetap di kat Kelang sejak 1984. Allah. Hai. Yang itu paha Fit, yang ini dada. Ini apa ini? Ada paha ada dada pula kan? Ini paha. Ya. Macam Saya faham. Sendoknya belum. Ada basuh tangan tak sini? Apa? Basuh tangan. Ini. Ada? Ada. Taiping. Dekat lah tu Taiping. Orang Taiping. Orang Taiping. Kicap ni, kicap. Musik ngecap dekat ni. Campur ni. Dekat ni. Ini macam campur ni. Tidak pedas. Mesti manis. Halal. 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 163.
Saya makan dulu. Saya kena off. Terima kasih banyak. Kita sambung.